So bagi saya kempen internet selamat ni baguslah untuk kanak-kanak ataupun remaja yang 16 tahun ke bawah lah. Sebab kadang-kadang kebaikannya parents tak pantau apa yang kanak-kanak buat, apa yang diorang guna phone diorang tu. So bila adanya kempen ni, kita dapat bantulah kanak-kanak ni selamat daripada segarang scam ke, pedophile ke. So benda ni sikit banyak bantulah contribution dalam pertumbuhan kanak-kanak untuk menjadi lebih baguslah. Pagi ni program MCMC ni untuk internet selamat ni sebenarnya teramat bagus lah. Kerana beri kesedaran kepada masyarakat, terutama dalam penggunaan internet. Dalam Maxos ke dalam semua sekali tu. Sekarang ni umur sepatutnya 16 tahun ke atas barulah boleh ada akaun dalam media sosial. Dengan adanya program-program dengan MCMC ni, Kerajaan Madani teramat peka kepada masyarakat, beri kesedaran kepada masyarakat. Saya sebagai rakyat sangat bersetuju dengan kempen internet selamat yang kerajaan anjurkan, kerana bagi saya kempen ni sangat penting dalam memupuk kesedaran dalam kalangan kita sebagai rakyat. Dan sekarang di mana kita tahulah zaman sekarang ni banyak ada scammer, unsur-unsur penipuan, anak-anak bawah umur yang tidak tahu kegunaan cara penggunaan internet yang selamat. Dan terima kasih kepada kerajaan kerana menganjurkan kempen internet selamat. Saya sangat setujulah dengan kempen Kerajaan Madani untuk menghadkan pendaftaran media sosial kepada umur bawah 16 tahun. Sebab kita boleh mengawal tindakan anak-anak kita untuk tengok penggunaan media sosial. SKMM, kempen internet selamat.